No sebab tak percaya tu agama Kristian. Tak tenawan buna agama bukan. Aku lo ikam belajar semua agama Kristian, gak lo belajar agama bukan. Kinamlah perkara Tuhan Allah yang regau. Tuhan Allah mohon perhit Tuhan Yesus anaknya. Tuhan Yesus mudip ke dunia ini supaya ngajar anak penawan. Nya kebih ke dunia ini dan bayar dosa semua anak penawan. Terjawab Tuhan semua dah bin dosa gele. Tuhan Yesus menerima dosa ta tu atas salam. Baik Tuhan Allah ngukumnya. Yesus kebih ngati ta. Bidunya pubak balik. Sebab bidunya selamat wiada bersaya tu atasnya. Buk Tuhan pubak. Tuhan Yesus itu bernyelamat manu yang nihau. Kinamlah kasno keman Tuhan Allah. Tuhan Yesus bernyelamat semua adalah bertobat uang ingan. Lalu selabek nyabe apun semua dosa-dosanya. Semua adalah mudip kekal. Nabi bukan yang menanggung dosa basa tenawan. Tapi Tuhan Allah mohon pubek bum. Serau itu luat keman Tuhan Allah bin. Bum itu mohon tenulis nabi-nabi dengan murid-muridnya. Perjanjian dengan Tuhan Allah. Terus sama dah Kristian mengikut anak tenawan. Sebab dah Kristian bin belajar keman Tuhan Allah. Nabi bub yang seno tu agama bukan. Ingat seno jalan Kristian bukan jalan senang. Dan lagi itu jalan speed. Sebab itu Allah Ta'ala pubek kuasa tu dah lah bersaya. Supayanya mengikut kehendak Tuhan selalu. Roh Al-Qudus boleh teringat dah Kristian. Roh Al-Qudus lalu penerhit Allah tengok ingat darah Kristian. Semua Allah Ta'ala masih tu anak tenawan. Nya lalu nyedia manusia. Itulah Yesus Kristus kitab Roh Al-Qudus. Ikam bersaya, ikam malak manu lajia. Nau jawab ikam Tuhan Allah sebab kebuatnya. Kinam dia cerita Tuhan Yesus anak Allah Ta'ala. Bin jelawa, bin anak alik dua lawa. Maka kuda buzu anak tamannya. Orang emak ubek harta yang bagian kepada aku. Maka harta bagian dibagi itu bagi dua. Namalin baidun in anak buzu itu lalu migi sekalian barang tengah negeri maju. Serta semua mana hartanya dengan kelakuan yang jie. Baidu semua pupun dapat jelak dalam negeri itu. Maka baidu dapat marah ngunyam merisa. Lalu pelakau dapat, diri dapat, lalu nyerah diri tengah anak negeri itu. Baidu dapat lalu benada dan jaga babui tok tanah. Maka baidu dapat teng ke kemuk kun babui dunia. Buyak dan nabin pubek dapat kemuk. Harus berfikir serta pubah. Jinau kebunak dan genaji tamanku dengan berlebih-lebih. Tetapi aku hai benasa dengan jelas. Kau bak makat tengah tamanku lalu pubah. Oh ama aku mohon menyut dosa. Oh ama aku nabin berlayak tidak benuan anakmu. Baidu mulek lahnya. Baidu ditan tamannya keman meju lalu dua betupuk. Baidu dua lalu panang. Anak itu pubak lalu ngikut uang ingat nyebin. Lalu masuklah tamannya semua tengah hambanya. Igitlah bajau lah jiak bebaknya. Lalu nebek dah kerising jebrah tanya. Lalu nebek dah pasang kasut tepaannya. Igitlah jebrah lembunya lah piung bak semelih. Malak tak kemuk agen dan malak suka buaya anak ni mudi ubah. Nyamuhat lawang nalak mulai ubah. Cerita hi muhat bunuhan disus supaya Tuhan masih tu atas tak. Migak dalam berdosa labek tu atasnya. Anak hi perampamaan ta. Nyahi muhat lawang. Barangkali ta bin menyuatlah. Ta muhat miak tu atas ngadan Tuhan buat ta muhat berdosa. Widu pun ta muhat berdosa jikalau ingat terjiak Tuhan Allah muhat nerima ta deh. Ya ta bertubat lalu percaya tengah Tuhan. Hatta bersaya tu atasnya tak mudip dengan kekal.
terimalah nya lian hi. No sebab tak saya tu agama Kristian. Tak tenawan buna agama bukan. Aku lo ikam belajar semua agama Kristian, gak lo belajar agama bukan. Kinamlah perkara Tuhan Allah yang regau. Tuhan Allah mohon perhit Tuhan Yesus anaknya. Tuhan Yesus mudip ke dunia ini supaya ngajar anak penawan. Nya kebih ke dunia ini dan bayar dosa semua anak penawan. Terjawab Tuhan semua dah bin dosa gelih. Tuhan Yesus menerima dosa ta tu atas salam. Baidu Tuhan Allah ngukumnya. Yesus kebih ngati ta. Bidunya pubak balik. Sebab bidunya selamat wiada bersayak tu atasnya. Buk Tuhan pubak. Tuhan Yesus itu penyelamat manu yang nihau. Kinamlah kasno keman Tuhan Allah. Tuhan Yesus penyelamat semua adalah bertobat wang ingan. Larus labek nyabe apun semua dosa-dosanya. Semua dalam mudip kekal. Nabi dah bukan yang menanggung dosa basa tenawan. Tapi Tuhan Allah mohon pubek bum. Serau itu luat keman Tuhan Allah bin. Bum itu mohon tenulis nabi-nabi dengan murid-muridnya perjanjian dengan Tuhan Allah. Sama dah Kristian mengikut anak tenawan. Sebab dah Kristian bin belajar keman Tuhan Allah. Nabi bub yang seno tu agama bukan. Ingat seno jalan Kristian bukan jalan senang. Dan lagi itu jalan speed. Sebab itu Allah Ta'ala pubek kuasa tu dalam bersaya. Supayanya mengikut kehendak Tuhan selalu. Roh Al-Qudus luar teringat dah Kristian. Roh Al-Qudus lalu penerihit Allah tengok ingat darah Kristian. Semua Allah Ta'ala masih tu anak tenawan. Nya lalu nyedia manusia. Itulah Yesus Kristus kitab Roh Al-Qudus. Ke ikam bersaya, ikam malak manu lajia. Nau jawab ikam Tuhan Allah sebab perbuatnya. Kinam dia cerita Tuhan Yesus anak Allah Ta'ala. Bin jelawa, bin anak alik dua lawa. Maka kuda buzu anak tamannya. Orang amak ubek harta yang bagian kepada aku. Maka harta bagian dibagi itu bagi dua. Namalin baidun in anak buzu itu larus migi sekalian barang tengah negeri maju. Serta semua mana hartanya dengan kelakuan yang jie. Baidur semua pun dapat jelak dalam negeri itu. Maka baidur dapat marah ngunya merisa. Lalu pelakau dapat, diri dapat, lalu nyerah diri tengah anak negeri itu. Baidur dapat lalu benada dan jaga babui tok tanah. Maka baidur dapat teng ke kemuk kun babui dunia ini. Buyak dan abin pubek dapat kemua. Harus berfikir serta pubah. Jinau kebunak dan genaji tamanku dengan berlebih-lebih. Tetapi aku hai benasa dengan jelas. Kau bak makat tengah tamanku larus pubah. Oh amak aku mohon menyuk dosa. Oh amak aku nabin berlayak tidak benuan anakmu. Baiduh muleklahnya. Baiduh di tamannya keman mejuk larus dua betupuk. Baidu ada dua larus panang. Anak itu pubak larus ngikut uang ingat nyebin. Larus masuk lah tamannya. Semua tengah hambanya. Igitlah bajau lah jiak bebaknya. Larus nebek dah kerising jebrah tanya. Larus nebek dah pasang kasut tepaannya. Igitlah jebrah lembunya lah piung bak semelih. Malak tak kemuak agen dan malak suka buaya anak ni mudi pubah. Yang muat lawang nalak mulai ubah. Cerita hi muat bernuat disos supaya Tuhan masih tu atas tak. Migak dalam berdosa labek tu atasnya. Anak hi perumpamaan tak. Yang hi muat lawang. Barangkali tak bin menyuat lah. Tak muat miak tu atas ngadan Tuhan buat tak muat berdosa. Widu pun tak muat berdosa jikalau ingat terjiak Tuhan Allah muat nerima tak deh.
ia tak bertubat lalu percaya tengah Tuhan. Harta bersaya tuatanya tak mudip dengan kekal. Terimalah nya lian hi. No sebab tak bersaya tu agama Kristian. Tak tenawan buna agama bukan. Aku lo ikam belajar semua agama Kristian gap lo belajar agama bukan. Kinamlah perkara Tuhan Allah yang regau. Tuhan Allah mohon perhit Tuhan Yesus anaknya. Tuhan Yesus mudip ke dunia ini supaya ngajar anak penawan. Nya kebih ke dunia ini dan bayar dosa semua anak penawan. Terjawab Tuhan semua dah bin dosa gelih. Tuhan Yesus menerima dosa ta tu atas salam. Baik Tuhan Allah ngukumnya. Yesus kebih ngati ta. Bidunya pubak balik. Sebab bidunya selamat wiada bersaya tu atasnya. Buk Tuhan pubak. Tuhan Yesus itu bernyelamat manu yang nihau. Kinamlah kasno keman Tuhan Allah. Tuhan Yesus bernyelamat semua adalah bertobat wang ingan. Lalu labek nyabe apun semua dosa-dosanya. Semua adalah mudip kekal. Nabi dah bukan yang menanggung dosa basa tenawan. Tapi Tuhan Allah mohon pubek bum. Serau itu luar keman Tuhan Allah bin. Bum itu mohon tenulis nabi-nabi dengan murid-muridnya. Perjanjian dengan Tuhan Allah. Sama dah Kristian mengikut anak tenawan. Sebab dah Kristian bin belajar keman Tuhan Allah. Nabi bub yang seno tu agama bukan. Ingat seno jalan Kristian bukan jalan senang. Dan lagi itu jalan speed. Sebab itu Allah Ta'ala pubek kuasa tu dalam bersaya. Supayanya mengikut kehendak Tuhan selalu. Roh Al-Qudus lu teringat dah Kristian. Roh Kudus lalu penerihit Allah tengok ingat darah Kristian. Semua Allah Ta'ala masih tu anak tenawan. Nya lalu nyedia manusia. Itulah Yesus Kristus kitab Roh Al-Kudus. Ke ikam bersaya, ikam malak manu lajia. Nau jawab ikam tu Tuhan Allah sebab kebuatnya.